banyak, makanlah sama-sama. Okay. Alhamdulillah, kita sekarang berada di salah satu daripada ladang kambing yang ada di Aden. Dan di sini kita akan pilih beberapa ekor kambing untuk kita sembelih, dan daging-dagingnya kita akan edarkan di perkemahan-perkemahan yang ada di sinilah. Jadi apa yang diceritakan, kambing yang ada di sini adalah kambing Somalia dan dipanggil nama Maiz. Dia ada jenis lain, jenis kharuf. Jadi ini jenis kambing macam ni yang kita tengok ni. Dan kebanyakan kambing sini sihat-sihat, besar dan nampak berkualiti lah. Penjagaan dia nampak baik kat sini. Okey, selesai pengalaman sembelih 2 kambing di Yaman ni. Mandi darah sikit lah. Mandi darah tu namanya mandi. Biasa mandikan peluh, mandikan darah. Sikit pengalaman lah. Saya kat Malaysia pun ada pengalaman sembelih. Kalau raya korban kan, lembu, kambing. Tapi beza kat sini, dia orang memang cekap. Dia seorang pun dah boleh buat sembelih seorang-seorang. Dia ada teknik dia yang sangat pantas lah.